MM Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akif Hazim bin Muhammad Fauzi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Mahmud Mahidin. Kod sekolah saya ialah BEA 6360. Hari ini saya akan bicara buku tentang novel kegemaran saya, iaitu Suzume. Novel ini mengandungi 262 halaman muka surat dan 7 bab. Novel ini merupakan fantasi Jepun yang diterjemahkan kepada bahasa Melayu. Novel ini mengisahkan tentang seorang gadis bernama Suzume berusia 17 tahun. Semasa perjalanan ke sekolah, dia terserempak dengan pemuda kacak yang bernama Sauta yang sedang mencari sebuah pintu. Suzume mula mengikut Sauta hingga ke lokasi terbiar dalam hutan. Apabila Suzume tiba di suatu tempat, dia hanya melihat sebuah pintu putih di tengah-tengah runtuhan. Apabila Suzume cuba membuka dan menutup pintu itu, tapi tidak apa yang berlaku. Jadi, Suzume hanya melihat sebuah patung yang kecil dan pelik di bawah pintu itu. Suzume cuba mengambil patung itu, tetapi ia menjadi panas dan bertukar menjadi kucing. Suzume terkejut. Lalu ia menyambung perjalanan ke sekolah. Semasa tiba di sekolah, gempa bumi tiba-tiba berlaku dan ia ternampak sebuah cacing yang besar, tetapi kawan-kawannya tidak nampak apa yang Suzume nampak. Jadi Suzume memutuskan untuk kembali ke tempat yang di mana ia mencuba pintu warna putih itu. Suzume nampak Sauta yang cuba menutup pintu itu yang mengeluarkan seekor cacing yang besar. Jadi di sinilah di mana pengembaraan Suzume dan Sauta bermula. Suzume terjumpa seekor kucing yang comel yang boleh bercakap, tetapi Sauta menjadi kerusi kaki 3. Jadi ini di mana Suzume perlu membantu Sauta untuk menutup semua pintu yang berada di dalam Jepun. Jadi di sinilah di mana saya suka, iaitu peristiwa di mana pembukaan pintu pertama. Suzume secara tidak sengaja membuka pintu di sebuah kawasan Tuhan, melepaskan makhluk iaitu cacing gegasi yang menyebabkan gempa bumi yang memulakan misinya untuk kembali semua pintu-pintu tersebut. Jadi novel ini mengandungi nilai sangat bermakna, iaitu keberanian dan tanggungjawab. Suzume menunjukkan keberanian dalam menghadapi cabaran dan mengambil tanggungjawab ke atas tindakannya, terutamanya ketika berusaha untuk pintu-pintu yang menyebabkan bencana gempa bumi. Jadi semasa perjalanan, sepanjang perjalanan bersama Suzume dan Sauta dalam pembentuk kerusi, Suzume terpaksa menyelesaikan diri dengan situasi luar biasa ini. Mereka perlu mencari cara untuk berkomunikasi dan bergerak bersama yang menambahkan cabaran dan emosi semasa perjalanan mereka. Jadi itulah sahaja daripada saya. Semoga novel ini menjadi menarik minat kepada para pembaca. Sekian, terima kasih.